Hello guys, ini adalah Proton X19 dan ini aku nak ceritakan 5 perkara best tentang model MPV ni. Jom. Untuk tangki bahan api dia seluas 60 liter, jadi boleh bergerak tu atas 700 km jarak perjalanan. Memang cukup luas. Yang nombor 2, ruang simpan dia banyak. Baiklah, ini untuk cup holder, belah tu ada storage. Dia punya glove box pun ada luas. Dia punya armrest punya storage sangat-sangat luas. Ini banyak dah barang aku letak ni, tapi masih lagi ada ruang. Belah atas ni lagi, sebelah pemandu, sebelah penumpang, dan juga untuk belakang pun cukup luas dengan ruang simpan di bahagian pintu dan juga di bahagian sini. Tempat duduk ada 6. 2 di hadapan, 2 di tengah dan 2 di belakang. Untuk aircon, walaupun kita buka dia perlahan, ini baru level 2, tapi dia punya sejuk tu menggigil. Bahan yang diorang gunakan untuk Proton X19 ni pun boleh dikatakan premium dan juga sesedap rasa. Yang ni diorang ada terapkan yang soft touch, yang hard touch. Jadi semuanya tu memang premium dan terasa mahal. Walaupun kereta ni bawah RM150,000.